first time Kuching. Umi excited. Start Kuching Umi. Tengok excited sungguh dia. Okay, local turis Jambatan Jumahani di Kuching. Antara landmark terbaru di Sarawak lah, di Kuching. Okay. Ada sejarah di sebalik jambatan ni lah. Okay, hari ni kita mula holiday di Kuching. Okay, nak pergi ke hotel, singgah few places tadi. Sempat tadi penat singgah dekat The White House, lalu dekat rumah Premier. Kemudian few places lalu dekat kampung apa? Belakang tu, belakang sana tu Kampung Nombor. Tadi lalu dekat rumah Darul Maziah. Tempat one of the historical punya venue lah kat sini. Okay, kita jadi local tourist pula. This is our ride this time. Okay, hari ni dekat Kuching. Ingat petang ni nak jalan-jalan dekat waterfront, tapi unfortunately hujan. Okay, so hari ni kita tukar agenda pagi ni, petang ni kita makan dekat tempat yang popular dekat Kuching ni untuk seafood, Top Spot. Pernah datang sekali dulu 2017 kot dengan kawan KCD, tapi tak ingat langsung masa malam naik kereta kan, parking dalam. So hari ni jalan kaki from the hotel, not far lah, about 100 meter je. Inilah tempat dia. Oh, memang nak duduk pun payah cari seat. So kat sini tempat yang recommended, gerai 25. Gerai 25. Okay, so kita enjoy makan dekat Top Spot hari ni, Kuching. Tempat yang popular. Okay, ala-ala turis.